WhatsApp. Yo, jumpa lagi. So, dalam minggu ni kita ada kat Taman Asta Corner. So, kita baru ambil kita punya Samsung Tab A ni. Kita nak buka, kita nak tengok apa kerosakan dia. Nak tahu apa kerosakan dia? Tengok video ni sampai habis. Alright, dalam minggu ni kita tak nak buat kat studio, kita nak buat kat luar, kita nak hirup suasana segar ya. Kita baru balik daripada rumah customer sebenarnya. So kita dapat kita punya package ni, kita nak buka dulu ya. Customer complain tak boleh power on, tak boleh charge, lepas tu dia punya LCD tu tertanggal. So kita baru balik tempat customer, so kita buka dulu dia punya plastik. Samsung Tab A dengan model SMT295, SMT295, okey. Jom kita tengok kondisi tab ni macam mana. Okey. Okay, dia tak kasih dengan full set, just kasih dia punya tab saja. Okey, jom kita buka tab dia. Oh ya, betul, LCD dia memang tertanggal. Ush. Okey, kotak ni kita bubuh sini dulu. Kotak ni kita bubuh sini. Alright. Okey, memang bahaya ni. Dia punya bateri dah kembung. Okey, jom kita buka dia punya bateri sebelum rosak dia punya ribbon ataupun LCD dia. So nak buka cover dia kena buka daripada belakang . So kita taruh cover yang tadi dapat tu kat sini. So kita kena ambil kita punya plier. So kita ambil plier dan kita akan umpil bahagian tepi ni. So Samsung ni rasanya tab ni dia tak ada, oh ada ya, dia ada SIM. So kita kena eject SIM dia dulu. Eject SIM dia kat sebelah ini. SIM dia nak buka pun susah sebab dia dah sengit. Ni cover dah tak betul. Board dia dah sengit. Okay, SIM dia memang kosong. So lepas tu kita akan buka cover belakang. Dah terumpil dah ni pun. Sebab dah terangkat. So senang nak buka. Just kita umpil ya. Okay, dah buka bahagian atas. Susah tu. Okay, dapat pisahkan cover belakang. So sini, tengok bateri dia memang dah kembung teruk dah ni. So nak buka bateri dia ada satu skru, kita kena buka kat sini. Dua skru. Dan kita ada tweezer tak? Okay, ada tweezer. Kita cabut dia punya cover ni. Okay, taruh tepi. So kita boleh buka konektor dia punya bateri. Dia punya bateri tu Sachita. Ui. Patah belakang. Tak. Keluarkan gam bateri dia. Okay. Oh, tu dia. Oh, tu dia bateri dia. Ambil kau. Dah beranak.
Okay, ni 9 bulan. 9 bulan lebih. Ni lebih 9 bulan. Ni bunting gajah orang panggil lah. Nampak tu? Tebal ha. Ini mau dekat siji. So, ini bateri dia rosak. So, kita tak boleh buat apa sebab kita tak ada dia punya, apa tu namanya? Spare part. Kita kena order dulu. So, apa-apa hal kita nak pasang balik dia punya LCD ni. Okay. Dan kita akan buat test. Kita buat test sekarang. Kita tengok boleh pakai tak dia punya board ni. Kita akan buat test. Kenapa dia tak boleh on katanya kan. Mungkin salah satu sebab dia punya ni lah. Dia punya bateri. So, untuk ni, kita akan gamkan balik ya sebelum dia rosak. Cabut LCD dia punya connector. Okay. So, kita akan taruh gam dekat sekeliling dia. Dan kita akan gamkan dia. Okay, dekat sekeliling dia. Okay, gam sekeliling dia. Bahagian atas ya. Okay, kita dah gam. Okay, ini dia kerosakan dia. Kenapa tak boleh on dan tak boleh charge. Dia punya bateri dah kembung teruk. Okay, so kita akan masukkan balik dia punya LCD ke tempat asal. Ada gam lebih tak ada masalah. Nanti kita akan kopek dia buang. Okay, dan ni kita akan secure dia dengan, kita takut dia punya LCD cabut ataupun dia punya ribbon. Elok kita akan gam dulu. Dia ada clip kat sini. Secure dengan clip. Okay, kita biarkan dia kering dulu. Sekarang kita sambung balik. Kita nak check dia punya bateri tu. Sementara nunggu dia kering, kita nak buat eksperimen kat dia punya bateri. So, bateri dia kita nak ambil board dia. Dia punya apa tu namanya? Bateri punya board ni. So, kita nak just masukkan dekat kita punya power bank. Boleh on tak kita punya tab untuk confirmkan yang bateri rosak atau tidak. So, kita akan buka dia punya captain tape semua ni. Okay, kita boleh nampak dia punya board kat sini. Kita panggil apa kat sini board ni? Dah lupa lah pula apa dia panggil. Dan konektor bateri ni kita akan potong. Okay. Ini bateri minus dan ini bateri plus. Bateri minus dan bateri plus. Dia tulis kat situ. Kat kamera kita nampak. So kita akan potong. Okay, kat sini. Dan satu lagi. Dekat bateri plus dia. Ni kita nak buat test. Okay, ini dia punya bateri board dia. Apa kita panggil bateri board ni dah lupa lah pula. Aduh. Pergi kat taman ni dah lupa segala-galanya. Bukan battery management system dia. BMS ya. Sorry, dia punya BMS ni. Battery management system. So, dekat BMS ni ada dia punya bateri dia punya board ni pun dah bengkok Ni B untuk minus, ni untuk B plus. So, kat sini kita ada bawa kita punya tester dan kita akan masukkan balik kita punya BMS ni, masukkan balik konektor dia. Okey, dah masukkan konektor dia. So, yang ini kita buat macam ni. Yang ini untuk B minus tadi. B minus. Ini B plus. So, kita terbalikkan kita punya tab. So, sekarang kita nak cuba onkan dia menggunakan kita punya power bank. Okay, kita ambil power bank. Cocok dekat dia punya port. USB port. Okay, kita nampak kat sini. 4.82. Dan kita try on. Kita punya tab. Boleh buka tak?
Yes, kita boleh buka kita punya tab. Dah nyala. Maknanya betul bateri ni memang dah rosak, dah habis. Dah boleh simpan power pun dan tak boleh di-charge ataupun discharge. Okey, dapat buka kita punya tab dengan menggunakan kita punya power bank. Itu dia cara untuk check kita punya bateri dan yang surprise-nya kita dapat tahu yang kita punya bateri memang kembung. Okey? So lepas ni kita akan tukar bateri dah dan kita akan serah balik dekat customer. Itu je video untuk kali ni untuk Samsung Tab A ya. Okey, jumpa lagi. Bye bye.